Korang pernah try tak kuih tradisional negeri Pahang ni? Kuih ni unik dan sedap and rare juga kuih ni sebab dia boleh dapat dekat daerah tertentu je di negeri Pahang. First kali masukkan 1 cawan tepung pulut dan 2 sudu besar tepung pulut hitam. Tambah setengah cawan air sikit demi sedikit sambil korang gaul sampailah dah jadi dough macam ni, korang ketepikan. Next boleh ambil piring dan alaskan dengan daun pisang and sapu minyak sikit. Kemudian baru cubit dough tadi and bentukkan jadi bentuk bintang macam ni. Susun dalam piring dan ketepikan. Sekarang kita nak buat bahagian luar dia pula. Saya guna setengah cawan tepung beras, setengah cawan tepung gandum, 1 cawan santan. Yang ni saya dah campur sikit dengan air pandan, 2 cawan air, 4 sudu besar gula dan pewarna hijau. Kacau semua bahan-bahan tu sampai sebati and tuangkan ke dalam piring kuih tadi. Kukus 15 minit guna api perlahan. Dah siap tu boleh sejukkan dulu sebelum hidang. Senang je kan? Selamat mencuba korang.